Ramai rugi sebab salah beli emas. Kesilapan paling biasa bagi yang baru nak mula menyimpan emas ialah beli barang kemas untuk tujuan simpanan. Itu sebenarnya satu kerugian, harganya mahal dan ada upah pembuatan serta kadar spreadnya yang tinggi, boleh mencecah 25 hingga 40%. Sangat tinggi. Kalau beli untuk dipakai, tak ada masalah. Tapi kalau beli sebab nak jana keuntungan, barang kemas bukan pilihan yang tepat. Untuk tujuan maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, pilih emas 999.9 dalam bentuk gold bar ataupun dinar, bukan rantai, gelang ataupun cincin. Tapi jangan pula main beli sebarang gold bar ataupun dinar. Anda perlu semak beberapa kriteria penting supaya belian anda betul-betul berbaloi. Kriteria yang pertama adalah harga per gram. Bandingkan dengan emas pelaburan dengan harga kedai emas biasa. Emas pelaburan biasanya lebih murah 10 hingga 15% berbanding harga barang kemas. Tapi pastikan kira juga kos tambahan seperti upah cetakan dan juga caj perhantaran supaya tahu harga sebenar yang kita bayar. Kriteria yang kedua adalah kadar spread. Spread ialah beza antara harga jual dan beli balik. Lebih rendah kadar spread, lebih cepat anda boleh untung apabila harga emas naik. Untuk pelaburan yang baik, spread mesti di bawah 10%. Yang ketiga, pastikan syarat pengeluar itu mampu sediakan stok bila-bila masa, terutama waktu harga jatuh. Ramai pengeluar boleh jual beli harga tinggi, tapi bila harga jatuh, alasan mereka tak ada stok. Sedangkan waktu harga jatuh, itulah masa terbaik untuk beli emas dengan banyak. Public Gold antara pengeluar yang terbukti mampu supply tanpa had walaupun harga tengah jatuh. Yang keempat, pastikan syarikat tersebut ada cawangan jual beli yang banyak. Jika anda ingin beli atau jual balik emas, kena memandu berjam-jam. Itu dah jadi kos yang tersembunyi. Public Gold mempunyai cawangan di seluruh Malaysia dan Indonesia. Jadi, urusan beli dan jual semula lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang terakhir, semak syarat jual beli. Ini yang ramai tak tahu. Ada syarikat yang jual beli balik kalau ada resit asal, sil tak rosak atau emas masih elok, tetapi Public Gold beli balik walaupun sil terbuka, cala, kemek, patah. Tetap beli dengan kadar spread 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas tersebut. Kesimpulannya, beli emas untuk maksimumkan keuntungan, jangan nilai dari sudut sahaja. Lihat secara keseluruhan. Harga spread, stok, cawangan dan syarat jual balik. Itulah 5 kriteria yang membezakan antara pembeli yang bijak dengan pembeli yang akan menyesal nanti. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi bawah sign up di bio saya untuk saya bantu anda sekarang juga.